Di tengah delta Mekong yang berkabus, wujud sebuah kerajaan awal yang membina laluan perdagangan antara India dan China. Kerajaan ini muncul lebih awal daripada mana-mana kuasa besar alam Melayu, namun akhirnya hilang tanpa meninggalkan catatan lengkap tentang kejatuhannya. Inilah kisah Funan, tamadun terawal yang membuka pintu sejarah rantau ini. Kerajaan Funan berpusat di kawasan delta Mekong, sebuah jaringan sungai dan paya yang menjadi pintu masuk perdagangan maritim awal. Di sinilah muncul sebuah kuasa yang mengawal laluan antara India dan China, jauh mendahului kerajaan-kerajaan lain di rantau ini. Kerajaan Funan ini akhirnya ditarikkan kewujudannya pada abad pertama Masihi. Funan menjadi kuasa penting kerana menguasai laluan dagang antara India dan China. Catatan daripada dinasti China merekodkan utusan Funan yang dihantar ke istana dinasti Wu pada tahun 225 Masihi, menunjukkan hubungan diplomatik yang aktif. Di bawah pemerintah seperti Fen Shih Man, Funan memperluas wilayah dan mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat geopolitik utama di rantau ini. Ekonomi Funan berkembang melalui perdagangan maritim, dengan pelabuhan seperti Old Hio menjadi tempat persinggahan pedagang asing. Masyarakatnya menghasilkan tembika, manik, alat logam dan barangan pertanian untuk dieksport keluar. Kedudukan Funan di delta Mekong menjadikannya pusat perdagangan paling aktif dalam era awal alam Melayu. Menjelang abad ke-6, laluan perdagangan berubah dan kuasa Funan semakin merosot. Kebangkitan kerajaan Chenla melemahkan kedudukan politiknya, hingga Funan akhirnya ditawan dan hilang daripada catatan sejarah. Tinggalan yang ada hari ini hanyalah sisa-sisa sebuah kerajaan yang pernah menjadi pelopor tamadun di rantau ini. Tapak Old Hio mendedahkan struktur awal bandar pelabuhan dengan tembika, manik, meterai dan artifak perdagangan yang membuktikan peranan Funan dalam jaringan dagang antarabangsa. Warisan ini menunjukkan bahawa Funan pernah menjadi pusat ekonomi utama serta pintu masuk awal perkembangan budaya dan teknologi di alam Melayu. Funan yang wujud dari abad pertama hingga abad ke-6 Masihi telah lama lenyap, namun warisannya terus hidup melalui penemuan arkeologi yang kita kaji hari ini. Dari Old Hio hingga artifaknya, semuanya mengingatkan kita bahawa di sinilah bermulanya sebuah tamadun.